Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalaulah kamu mengetahuinya. Baik. Jadi tadi saya sebutkan dalam banyak-banyak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan elemen di dalam Al-Quran. Al-Quran itu digambarkan seperti mana air, dengan maksud wahyu digambar seperti mana air. Wahyu juga digambarkan seperti mana api. Wahyu juga dalam ayat ini digambarkan sebagai bintang. Jadi ada pelbagai perspektif yang kita boleh lihat pada wahyu itu. Sisi manfaatnya seperti mana air, api ataupun bintang. Dan kenapa saya sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala bila bersumpah Al-Quran itu seperti mana tempat bintang, bukan sekadar bintang tapi tempat mawaqi'in nujum, ialah sumpah yang sangat sangat hebat kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan. Ini kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sumpah, Allah tak sebut pun bahawa sumpah itu sumpah yang hebat, walaupun kita memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan sebagai sumpah ialah sesuatu yang besar yang perlu kita teliti dan juga fahami kenapa Allah menggunakan sumpah tersebut. Tetapi bila mana Allah sebutkan tentang mawaqi'in nujum yang dikaitkan dengan Al-Quran, innahu laqur'anun karim, ayat yang 78 yang 77 yang menunjukkan bahawa mawaqi'in nujum itu digambarkan seperti mana Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Mana menunjukkan bahawa ialah sumpah yang besar. Ini Allah sendiri menyebutkan bahawa sumpah dengan mawaqi'in nujum itu adalah satu sumpah yang besar. Allah sendiri yang mengkhabarkan, menunjukkan bahawa ia besar. Kalau Allah tak kabarkan pun, disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb yang berautoriti. Ketika mana Allah Subhanahu, satu kita kena faham, bila mana autoriti, Allah tak bersumpah pun, bila mana autoriti menyatakan sesuatu, ia telah menunjukkan kepada sesuatu yang perlu diambil berat. Jadi bila mana Allah datangkan sumpah tanpa Allah menyebutkan tentang besarnya impak sumpah tersebut, maka yang kedua, tahap yang kedua pun maknanya kita kena lebih memberikan perhatian. Kerana yang berautoriti tanpa sumpah pun kena beri perhatian, apatah lagi didatangkan dengan sumpah. Maka level yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala yang berautoriti mendatangkan sumpah, Allah Subhanahu Wa Taala pula yang menjelaskan bahawa sumpah itu besar. Maka kita perlu sangat maknanya memberikan perhatian kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak nyatakan, iaitulah mawaqi'in nujum, kerana ia adalah satu sumpah yang besar berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam sumpah ini, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, maka aku bersumpah demi tempat-tempat dan masa turunnya bahagian-bahagian An-Nujum. Saya tak sebut lagi An-Nujum itu adalah Quran, walaupun disebutkan Quran di sini. Itu adalah salah satu pentafsiran, kerana tidak ada perkataan Quran di situ, yang ada Nujum. Nujum ni bintang lah. Dalam bahasa mudahnya bintang. Baik, kalau kita tengok pertama, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut fala uqsimu. Kenapa disebutkan fala uqsimu? Kenapa ada la? Apa makna la di sini? Adakah makna la uqsimu tu tidak bersumpah? Apa peranan la di sini? Kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bermulanya ayat ini dengan fa. Fa ni menunjukkan ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, iaitu dia seolah-olah kalau kita nak sebutkan jangan berhenti. Kalau kita kata jangan berhenti, maka kita faham apa? Jangan berhentilah, teruskan perjalanan.
Tapi contoh bila kita bawa anak kita nak lintas jalan, kan? Kita bawa dia duduk main-main, kata, jangan, berhenti. Kan? Kita sebut jangan, kita berhenti, mana percaya apa, betul kita sebut berhenti. So kita faham maknanya apa? Berhenti. Kan? Bukan suruh jangan berhenti. Nampak tak? Maknanya dia ada perbezaan. Kalau kita sebut jangan berhenti, maknanya bergerak. Tapi kita kata sebut jangan, kita pause sekejap. Kita sebut berhenti. Maknanya menafikan apa yang dibuat sebelum itu dan apa yang nak arahannya adalah berhenti. Supaya dapat tengok dulu lalu lintas sebelum nak cross jalan. So nampak tak ada perbezaan. Kalau kita satukan dengan kita asingkan. Jangan berhenti. Satu, jangan berhenti. Yang kedua, jangan berhenti. Baik. Jadi konteks ayat ini, dia adalah konteks yang kedua. Fala, janganlah kalian bersikap sedemikian. Sebab apa sikap demikian? Kita sebutkan tadi, afara'aitum ma tahrusun. Apa terjemahan yang kita nampak dalam quote tadi? Iaitu janganlah kamu bersikap demikian. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala merangkumkan apa yang disebutkan sebelum ini. Ada 4 perkara yang Allah sebutkan. Janganlah kamu tidak mengambil peringatan daripadanya. Janganlah kamu mensia-siakan maknanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Kamu perlu mengambil pelajaran daripadanya kerana kamu juga mendapat manfaat daripadanya. Fala, maka Allah sebutkan uqsim, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan tempat dan masa turunnya bintang. Baik. Yang kedua Allah sebutkan uqsimu, maknanya Allah sebutkan aku bersumpah. Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tengok tadi, Allah sebutkan nahnu munzilun, ansya'na, kami yang maknanya menurunkan, kami yang menumbuhkan, nahnu zari'un, dan kami yang menumbuhkan, kami yang ini menunjukkan kami. Jadi kalau digunakan kami, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kami menunjukkan kepada azamatullah. Ini keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan keluasan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan aku, dia akan ada 2 keadaan. Sama ada keadaan yang ekstrim, Allah Subhanahu Wa Taala murka, ataupun ekstrim Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Dia antara 2 dia. Jadi kalau kita baca jangan menunjukkan kepada kemurkaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan uqsimu bima waqi'un, maknanya Allah murka dengan mereka yang tidak mengambil apa yang disebutkan tadi sebagai peringatan. Kalau kita sebutkan dengan kasih sayang, fala uqsimu di sini, sumpah ini menunjukkan kepada Allah dah bentangkan semua ni. Tidakkah kamu lihat bahawa dia menjadi mata'an lil muqwin, kan? Tidakkah patut, mana dia adalah satu bentuk ajakan. Ini uniknya Quran. Pada satu keadaan jawami'ul kalim, dia boleh address kepada pelbagai audience, bukan pada 1-2, tapi pelbagai audience yang maknanya ketika mana mendengar ayat-ayat Al-Quran. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan apa? Mawaqi', tempat dan masa. Dia sebutkan tempat dan masa. Waqa'a, pernah dengar perkataan waqa'a? Mestilah pernah, kan? Awal surah ini pun sendiri mula dengan idza waqa'atil waqi'ah. So dia ada connection di antara awal surah dengan akhir surah. Sebab ini adalah section pembahagian surah yang terakhir. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak buat kesimpulan dengan menghadirkan sumpah terhadap Al-Quran. Kalau di awal Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan waqa'atil waqi'ah, itu tentang satu peristiwa yang akan berlaku, iaitulah hari kiamat, dia akan berlaku. Tetapi ada satu peristiwa yang telah pun berlaku yang besar, iaitu turunnya Quran secara munajjaman. Ini perkataan najama itu kenapa diterjemahkan dalam ayat ini sebagai turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Kerana perkataan najama itu juga membawa makna selain daripada bintang, asalnya disebutkan sebagai installment, yakni sesuatu yang beransur-ansur. Sebab najm, dia penurunan bintang. Bintang ni dia nampak kelip, yang ni dia datang, ada bintang yang nampak, ada bintang yang nampak kemudian, yang ni dia datang dalam
bukan semua bintang nampak secara sekaligus. Jadi digunakan perkataan najm itu untuk menunjukkan kepada ansur-ansur. Jadi Quran pun disebutkan sebagai turunnya munajjaman. Ini perkataan daripada perkataan yang sama, najama, jadi menunjukkan kepada turunnya secara beransur-ansur. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kalau uqsimu biwaqi'in nujum, kalau kamu tidak akan melihat tempat mana turunnya Quran secara beransur-ansur itu di Mekah dan Madinah pada waktu bila 23 tahun Nabi SAW berada di Mekah dan Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan jadi komplitnya Quran. Baik. Maka kalau disebutkan waqa'atil waqi'ah itu sebagai event yang akan datang, di mawaqi'an nujum, iaitulah yang telah berlaku ketika mana turunnya Al-Quran secara beransur-ansur sampailah ia komplit pada 23 tahun Nabi SAW di Makkah dan Madinah. So apa kaitannya? Kaitannya adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW adalah Al-Quran yang membicarakan ataupun membawa bukti tentang akan berlakunya idza waqa'atil waqi'ah. Siapa yang boleh menceritakan kepada kita tentang apa dan keadaan berlakunya hari kiamat itu, tak lain dan tak bukan adalah Quran. Dan kita sebutkan, selalu menyatakan bahawa antara peranan penting Al-Quran terhadap kitab-kitab yang terdahulu yang telah diselewengkan sama ada Taurat, Injil dan sebagainya adalah Al-Quran memberikan penekanan dan membawa gambaran yang jelas tentang hari kiamat dan juga hari kebangkitan yang telah banyak diselewengkan oleh kitab-kitab yang terdahulu oleh padri-padri dan juga ulama-ulama mereka. Jadi konsep tentang hari akhirat dan juga kebangkitan itu dah luput dalam kitab-kitab yang telah diselewengkan. Jadi Quran datang revive balik, maknanya konsep berkaitan dengan hari akhirat. Baik, jadi di antara dua event, jadi peristiwa hari kiamat dan kebangkitan, nak mengetahui hakikat keadaannya itu, maka rujuk kepada apa yang telah Allah turunkan pada waktu itu, pada masa itu, dan hari ini maknanya ia telah pun komplit diturunkan, iaitulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So dia ada dua kaitan, dua interaction di antara waqi'ah dengan mawaqi'an nujum. Jadi sebab itu Allah sebutkan mawaqi'. Allah tak sebut fala uqsimu bin nujum, aku bersumpah kepada dengan bintang sahaja, tapi dengan mawaqi'an nujum, tempat bintang, masa turunnya bintang. Kerana nak menunjukkan bahawa Al-Quran itu yang turun dan pada tempat dan masanya, dan turunnya itu secara munajjaman, beransur-ansur. Baik. Kita nak tengok dari sudut lebih dalam berkaitan dengan bintang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan menggunakan bintang sebagai sumpah, dan Allah menggambarkan bahawa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Nanti kita tengok kenapa Allah sebut wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Kerana wa innahu laqasamun azim, dia adalah satu sumpah yang besar, sebab azim itu kembali kepada sumpah. Tapi kenapa disebutkan tengah-tengah law ta'lamun di situ? Ini menggambarkan bahawa kalaulah manusia berusaha untuk mengetahui bahawa ianya adalah satu sumpah yang besar. Baik. Jadi kenapa besar? Kenapa bintang sebagai analogi yang besar? Pertama, kalau kita tengok, bintang ini berada tinggi di langit. Tak ada siapa yang boleh mencapai bintang. Dan bintang yang kita tengok itu bukanlah bintang yang kalau semalam kita tengok bintang. Bukan bintang yang hidup semalam. Kan? Bintang yang kita tengok itu mungkin usianya telah pun mencapai jutaan, bahkan mungkin bilion tahun, merujuk kepada perjalanan cahaya untuk kita sampai nampak kepada bintang tersebut. Bermakna bintang yang kita tengok, kalau ada bintang malam, kan, maknanya bintang itu bukan usianya sama dengan kita, tetapi dia dah berusia jutaan tahun yang lalu, yang hari ini travel kepada kita, kita nampak dia punya cahaya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kaitannya dengan Al-Quran. Satu, tidak ada ucapan yang sama dengan Al-Quran sebagaimana bintang. Dan bintang ini, kalau orang yang mengkaji bintang, dia akan mengetahui
bahawa bintang ni dia ada jenis-jenis nama-nama dia. Kan? Kalau sebab orang Arab dulu, bahkan kita tengok bukan sekadar orang Arab, makna tamadun terdahulu memang sangat guna bintang ni. Kan? Zodiak kan. Ini mereka memahami bintang ni, mereka boleh namakan bintang ni buruj kan, constellation. Maknanya sebutkan ini buruj ni dan sebagainya. Kan? Jadi mereka sangat banyak berinteraksi dengan bintang. Jadi bintang yang dilihat mereka sebagai hebat. Maka Al-Quran yang digambarkan juga turun daripada langit. Maka Al-Quran itu juga maknanya tidak ada yang sama sebagaimana bintang tidak ada yang sama dengan bintang. Tingginya bintang seperti mana makna tingginya Al-Quran. Tidak ada yang dapat sama level dengan bintang. Okey. Bintang juga, kalau kita tengok, kalau kita lukis bintang kan, macam mana orang lukis bintang? Ini kalau kita ambil kata A4 kan, ini kita buat maknanya gelap dan bintang ni kita buat macam mana? Titik-titik putih kan. Maknanya daripada bawah pun kita tengok bintang ni, kita nampak bintik-bintik seperti mana bintik-bintik putih di atas kertas yang gelap. Kan? Kini kita rasa macam kita tahu, oh tengok tu bintang. Mungkin kita hari ni tak kenal lah. Mana orang Arab dulu, maknanya orang yang tamadun yang terdahulu yang sangat berinteraksi dengan bintang, mereka tahu, oh ini bintang ni nama dia. Arab pun dia ada bintang, ada nama dia, Suraya, macam-macam lah namanya. Jadi bintang ni bintang ni. Jadi dia boleh menamakan bintang-bintang tersebut. Kan? Jadi seolah-olah maknanya dia mengetahui daripada bawah tentang hakikat maknanya bintang-bintang tersebut. Sedangkan kalaulah maknanya seorang itu dia mampu, kita gambarkan dia mampu untuk pergi kepada bintang itu, mungkin dia tidak hanya maknanya menyebutkan bintang ini nama sekian-sekian, dia tahu dari sudut apa sebenarnya terjadi pada bintang itu. Dan bahkan kita sebutkan tadi, bintang itu bukan bintang yang kita tengok malam ni, tapi ribuan jutaan tahun yang terdahulu. Dia menunjukkan kepada bintang itu juga menggambarkan satu perjalanan masa yang terdahulu, sejarah histori yang terdahulu. Kan? Jadi bila mana seorang itu melihat bintang, dia tengok daripada bawah macam kenal, dia boleh namakan. Tapi bila dia go deeper, melihat lebih dekat, kalau ada kemampuan itu, maka dia akan tahu bahawa setiap itu ada beza. Walaupun daripada bawah pun dia dah sebut beza kan. Tapi hakikat kepada sesuatu itu kalau dapat maknanya telusuri lebih dalam tentang kaji lebih dalam bintang itu, dia akan tahu bahawa ada perbezaannya. Apa kaitannya dengan Quran? Kita kadang-kadang berinteraksi dengan Al-Quran, kita rasa macam sama je kan. Ini ayat ni cerita tentang neraka, ayat tu cerita tentang neraka, ayat ni cerita tentang kiamat, ayat ni cerita tentang kiamat. Tama-tama surah Makiyah kan. 86 surah Makiyah. Ini ulang lagi, kiamat lagi kan. Hari kebangkitan lagi. Kan? Jadi sebab apa? Sebab kita tengok pada surface. Kita tengok pada seperti mana kita tengok bintang daripada bawah. Jadi kita nampak macam bintang tu sama je. Tapi bila mana kita go deep kepada setiap satu surah, mana dia ada peranan dia. Dalam Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita betapa indahnya kalau kita dapat tengok secara dekat bintang itu. Begitulah kalau kita go deeper kepada ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati betapa indahnya setiap ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala susun. Kan? Dia ada satu istilah yang disebutkan word Al-Quran, kalam Al-Quran ni, satu perkataannya itu adalah entire world. Satu dunia keseluruhannya. Yang hanya satu word daripada Al-Quran. Dia sebut dia bintang. Kalau kita kaji berkaitan dengan bintang, kita akan dapat sisi pandang yang pelbagai tentang bintang dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menamakan ataupun menggambarkan Al-Quran sebagai bintang. Baik, bintang juga bila mana dia berada tinggi, menunjukkan kedudukannya yang tinggi, tak ada orang yang dapat sentuh, tak ada orang yang dapat merosakkan, tak ada orang yang dapat mengubah kedudukannya, maka itulah Quran yang mana tidak ada orang yang dapat bukan tak dapat sentuh, maknanya tak boleh sentuh dengan maksud tidak dapat mengubahnya, merosakkannya, seperti mana bintang yang ada tinggi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mana yang disebutkan tadi, mawaqi'un nujum, bukan sekadar bintang itu, tetapi tempat bintang. Jadi tempat bintang ni mana? Langit. Kan? Jadi langit ini adalah tempat turunnya
Jibril, kalau kita tengok dalam surah An-Najm, surah 53, memang kalau kita study 6 surah ni, daripada surah Qaf sampai surah Al-Waqi'ah, dia akan ada kita panggil simetri, akan ada, maknanya ada perkaitan di antara satu sama lain dalam berbicara tentang khususnya Quran dan juga kiamat. Tetapi nak sebutkan dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana tempat bintang yang turun, wan najmi idza hawa, iaitu digambarkan turunnya malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun membawa apa? Membawa wahyu. Bila turunnya malaikat Jibril, apa yang naik? Yang naiknya adalah Nabi SAW, maknanya dibangkitkan, rise of, maknanya Prophet Nabi SAW dibangkitkan menjadi seorang Nabi. Bila turunnya Al-Quran memberi kemuliaan kepada manusia, wa innahu laqur'anun karim, yang disebutkan tadi, maka turunnya Al-Quran itu untuk meninggikan kedudukan manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan juga kalau kita tengok bintang, kalau digunakan oleh orang-orang yang terdahulu dari sudut, bintang ini digunakan untuk navigate, untuk kita tengok arah, kan? Orang yang berada di lautan, jadi dia tengok bintang, maknanya bintang nak pergi ke mana, kan? Di padang pasir dia tengok bintang, kan? Bahkan kalau kita tengok teknologi moden sekarang ni dalam kapal terbang dan sebagainya pun, dia menggunakan perkiraan bintang, maknanya untuk adanya GPS dan sebagainya, dan untuk maknanya menghasilkan teknologi menunjukkan kepada sangat berguna kepada manusia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala literally sebut di dalam Quran, wa bin najmi hum yahtadun. Ini dengan bintang maknanya mereka mendapat petunjuk. Jadi mereka tahu bila ada buruj bentuk yang tertentu, ini kepala dia tu akan sentiasa merujuk kepada utara. Mereka tahu kalau jalan ni mesti ke utara. Mana sebaliknya ke selatan. Yang ni kita dah tahu utara, kita dah tahu dah semua apa. Kan? Macam dalam maps kan, kenapa ditunjuk U ataupun N saja? Sebab kita dah tahu di mana utara, kita tahu semua arah. Jadi bila mana tahu kepala lurus ni, kita tahu semua arah di mana. Jadi bila mana digambarkan kepentingan bintang itu untuk mereka travel, dunia ni kan adalah permusafiran manusia untuk menuju ke negeri abadi akhirat. Seperti mana kebergantungan mereka kepada bintang sepatutnya menjadi juga kebergantungan mereka terhadap Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah petunjuk kepada kehidupan next life, kepada kehidupan waqi'atul waqi'ah, selepas berlakunya hari kiamat, selepas berlakunya kemusnahan, bintang dah bergugusan, wa idzal kawakibun tafarat, bila mana dah gugur semua bintang, dah tak ada lah bintang. Apa lagi yang akan menjadi panduan di hari akhirat tu, kan? Jadi yang menjadi panduan di hari akhirat ni adalah amal soleh yang dilakukan di dunia berdasarkan panduan daripada Al-Quran, kan? Sama ada orang tu berjalan di lautan, sama ada berjalan di padang pasir, maka mereka menggunakan bintang. Jadi apa jua yang dilalui oleh cabaran yang dilalui oleh seseorang itu, maka petunjuknya adalah Al-Quran yang menjadi navigate dari sudut rohani manusia menuju pulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak mana kita boleh lihat dari sudut perspektif Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang bintang ni. Sebab itu Allah sebenarnya mengatakan wa innahu laqasamun, ia adalah satu sumpah yang azim. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan lau ta'lamun, menunjukkan apa? Kalaulah kamu nak ambil perhatian, ia adalah besar. Wa innahu, ia adalah sumpah, kalaulah kamu nak ambil perhatian, kamu akan tahu dia adalah besar. Ini sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan lau ta'lamun azim. Kalau ikutkan boleh jadi wa innahu laqasamun azim lau ta'lamun, ataupun lau ta'lamuna innahu laqasamun azim. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan makna tengah-tengahnya itu lau ta'lamun, menunjukkan kalau kita mendalami ilmu pengetahuan, kita tahu bahawa Allah bersumpah dengan mawaqi'an nujum ialah satu benda yang besar. Kerana bintang bagi orang yang terdahulu tadi, dari sudut satu melihat ia sebagai kehebatan, mengguna sebagai panduan, bahkan bila terlihat hebat maknanya mereka menyembahnya, kan? Ada juga yang menyembah bintang, menjadikan ia sebagai Tuhan, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang kaitannya dengan Al-Quran yang membawa petunjuk lebih besar daripada apa yang mereka lihat
hanya sebatas manfaatnya di dunia, tetapi lebih daripada beyond daripada dunia itu adalah membawa manfaat menuju bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Baik. Bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberikan ajaran dan juga pimpinan. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Quran, wa innahu, dan sesungguhnya ia. Kan? Ia la Qur'anin. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dhamir? Dhamir ni maknanya kata ganti diri. Sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia. Kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya sebut innal Qur'anun karim ataupun inna la Qur'anun karim. Boleh juga. Kan? Tapi kenapa disebutkan dhamir hu, maksudnya ia sesungguhnya ia. Kan? Kemudian baru sebut la Qur'anun karim. Yang ni dia panggil dhamir, kata ganti diri. Dhamir ni kata ganti diri. Kata ganti diri di sini didatangkan dalam bentuk asy-sya'n, iaitu untuk menunjukkan kedudukan seseorang. Sesungguhnya ia, mawaqi'un nujum yang disebutkan ataupun sumpah yang disebutkan tadi ialah satu benda yang besar. Jadi sekali lagi Allah emphasize tentang besarnya sumpah tersebut, mulianya apabila Allah sebutkan innahu. Bahkan bila disebutkan innahu, kemudian baru disebutkan la Qur'anul Karim, untuk mengaitkan, yang ini sepatutnya seseorang yang telah pun memperhatikan Al-Quran yang turun secara munajjaman itu, beransur-ansur, sepatutnya dia dah ada rasa dalam diri dia tentang kebaikan Al-Quran tersebut yang memberi impak kepada diri dia, hingga kan tanpa dia menyebutkan Quran, dia dah tahu bahawa yang dimaksudkan dengan sumpah tadi adalah Quran. Saya bagi contoh, kalau dalam surah Al-Qadr, Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Apa maksudnya di situ? Semua orang boleh jawab, saya yakin, nya yang dimaksudkan di situ adalah Quran. Tapi di mana Allah sebut Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah tak kata inna anzalnal Quran. Tapi kenapa kita boleh sebut Quran? Kerana satu memanglah tafsir. Tapi nak sebutkan hikmahnya adalah dari sudut seseorang itu dia tahu maknanya tentang azimnya Al-Quran, besarnya, agungnya Al-Quran itu, hingga kan tanpa perlu untuk menyatakan secara spesifik Al-Quran, disebabkan keagungannya yang diturunkan, inna ansama, ada turun secara sekaligus ataupun turun bimawaqi'an nujum secara beransur-ansur. Maknanya seorang mukmin itu dia mengetahui tentang besarnya kandungan Al-Quran itu bila mana ia diturunkan. Innahu laqur'anun karim. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan karim. Apa makna karim? Dia sebut mulia. Satu makna karim ini juga makna mulia. Mulia ini juga menunjukkan kepada satu kedudukan yang tinggi. Mendapat kedudukan yang tinggi ini ada pelbagai caranya. Antaranya adalah dengan banyaknya berbahagi. Sebab tu makna karam juga adalah orang yang rajin bersedekah ataupun pemurah. Nabi SAW disebutkan di bulan Ramadan kan, sifat karam Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala sebut juga Allah Subhanahu wa taala akram, iqra wa rabbukal akram. Apa makna akram di sini? Ini Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, memuliakan orang yang mempelajari ilmu. Yang kedua, akram ni maha pemurah dengan membukakan ilmu pengetahuan bagi orang yang mempelajari ilmu. So karim dia boleh membawa makna mulia dari sudut kedudukan, dan juga mulia kerana adanya pengetahuan dan juga kebaikan yang didapati daripada Al-Quran. Kaya dengan ilmu pengetahuan yang mana Allah Subhanahu wa taala membukakan melalui Al-Quran. Baik. Innahu laqur'anun karim. Karim juga membawa makna sesuatu yang murni ataupun yang bersih daripada sebarang bentuk kerosakan, maka dia disebutkan karim. Ini mulia lah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran yang mulia itu tadi
Antara bentuk kemuliaan ataupun gambaran kemuliaan Quran tu tiga ini. Pertama, di mana ia berada? Fi kitabin maknun, iaitu ia tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Baik, apa makna maknun? Rekod yang terpelihara. Nak tahu rekod dia kat mana? Dalam surah Al-Mutaffifin ada sebutkan fil illiyin. Maaf, sorry. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Buruj, fi lauhin mahfuz. Kitab illiyin itu adalah kitab catatan manusia. Kitab yang dimaksudkan Al-Quran ini adalah fi lauhin mahfuz. Lauh itu sendiri sesuatu yang telah terjaga, mahfuz untuk menambahkan penjagaannya. Jadi disebutkan fi kitabin maknun. Jadi tempatnya terjaga. Siapa yang boleh akses kepadanya? La yamassuhu illal mutahharun. Yang tidak disentuh melainkan makhluk-makhluk yang diakui bersih, suci. Siapa mutahharun ni? Malaikat. Yang mana malaikat yang menjaga Al-Quran, kemudian dibawa turun tanzil secara beransur-ansur. Sebab tanzil ni makna turunnya secara beransur-ansur. Walaupun malaikat bawa turun, tapi asalnya daripada siapa? Asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Tempat siapa ada akses, datangnya daripada mana? Jadi menunjukkan kepada karimnya Al-Quran itu dengan Allah menyatakan ketiga-tiga perkara ini. La yamassuhu illa al-mutahharun, memang ada perbincangan fiqh dari sudut adakah maknanya seorang itu ayat ini merujuk kepada tidak boleh maknanya memegang mushaf kecuali orang yang telah suci bersih dari sudut hadas lah, maknanya telah berwuduk. Itu perbincangan fiqh, itu satu bab yang lain. Cuma saya nak sebutkan makna asal mutahharun di sini, kata para ulama, ia merujuk kepada para malaikat yang menjaga Al-Quran, yang memelihara Al-Quran itu, yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanzilun min Rabbil Alamin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sikit ni. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqukum annakum tukadzibun. Patutkah kamu bersikap sambil lewa terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini? Baik, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan Al-Quran itu Al-Hadis sebagai Al-Hadis? Al-Hadis itu bukan makna hadis Nabawi, tapi hadis itu merujuk pada Quran. Dalam surah Al-Kahfi pun Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan Al-Quran ini juga sebagai hadis. Kenapa? Kerana hadis ini bukan dari sudut makna istilah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari sudut perkataan, perbuatan dan sebagainya. Makna hadis di sini adalah makna dari sudut bahasanya, iaitu yang pertama, makna hadis ini boleh membawa makna kenyataan. Bila kita kata sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, kenyataan Nabi lah. So kenyataan di sini adalah kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadis maksud berita. Nabi memberitakan. Mana hadis kalau di sudut istilah disebutkan Nabi memberitakan. Jadi hadis ini juga, mana Quran itu boleh jadi kenyataan. Allah menyatakan sesuatu, ataupun Allah mengkhabarkan sesuatu, ataupun hadis menceritakan tentang perbualan seseorang. Hadis juga membawa makna perbualan. Dan hadis juga membawa makna baharu. Apa kaitannya dengan baharu? Menunjukkan ayat-ayat Al-Quran ini bila ia diturunkan, ia seperti mana baharu. Macam Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi Musa AS, hal ataka hadithu Musa, tidakkah telah datang kepadamu cerita tentang Musa? Maknanya ayat itu dalam surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ini diturunkan di penghujung Nabi SAW berada di Makkah. Of course cerita Nabi Musa dah banyak yang disebutkan dalam surah-surah yang lain. Tapi kenapa Allah sebut hadis? Bukan sekadar cerita, tetapi Allah nak memperbaharui. Maknanya nak renew balik dari sudut cerita tersebut, refresh balik. Sebab Al-Quran ini bukan sekadar mendatangkan maklumat baru, tetapi Al-Quran nak emphasize, nak memberikan penekanan tentang maklumat yang sedia ada melalui cara yang lain, ataupun melalui bentuk yang lain. Jadi sebab itu disebutkan hadis. Antum mudhinun. Mudhinun, apa makna mudhinun? Mudhinun digambarkan memandang remeh ataupun menganggap bahawa
ianya remeh, memandang rendah ataupun menganggap ianya remeh. Kan tadi kita sebutkan Al-Quran di mawaqi'an nujum, yang kedudukannya tinggi. Sepatutnya ianya dipandang tinggi. Tetapi apa yang berlaku, Allah kata, adakah patut mana orang yang ingkar ni memandang remeh rendah kepada Al-Quran, sedangkan kamu melihat ianya bintang tinggi. Al-Quran ini lebih tinggi daripada bintang. Dan disamakan dengan bintang. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu jadikan sikap kamu mendustakannya bahagian dan nasib kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut wa taj'aluna rizqakum. Di sini merujuk kepada apa? Rizq ini menunjukkan kepada Quran. Kan? Jadi uniknya Allah menggambarkan Al-Quran itu sebagai rezeki. Untuk seseorang yang mana berinteraksi dengan Al-Quran, ia adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dapat memahami, dapat berinteraksi, hatta membaca pun. Kan kita doa dalam doa bacaan warzuqna tilawatahu, kan, yang ni rezekikan kami untuk membacanya. Membacanya itu adalah rezeki, apatah lagi memahaminya, berinteraksi dengannya, berjihad, mengamalkannya, dia adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Annakum tukadzibun, maka kalian mendustakan ataupun menolak rezeki yang datang kepada kamu untuk menyelamatkan kamu di hari akhirat. Kamu menolak rezeki itu. Sepatutnya kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi saya sebutkan dengan turunnya Quran, selayaknya syukur, kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakinna tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 83 hingga 87 ni adalah gambaran untuk menyebutkan kepada kita tentang bagaimana keadaan kiamat yang dekat dengan kita. Jadi idza waqa'atil waqi'ah, mungkin ada orang rasa kiamat ni jauh lagi, kan, ataupun lama lagi, kan. Dunia ni mungkin masih panjang lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada kiamat yang dekat dengan manusia, kiamat kecil kita, setiap daripada kita, iaitulah kematian, kan. Itu juga merupakan kiamat kecil bagi setiap orang. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebutkan falaula idza balagatil hulqum, dan alangkah eloknya kalau semasa roh yang hampir mati sampai ke kerongkongannya. Jadi Allah, kenapa Allah menggambarkan kerongkongan? Satu, of course, maknanya pernafasan manusia ini, maknanya kematian tu apabila keluarnya roh daripada kerongkongan. Itu satu. Tapi halqum ni juga, kan, menyebabkan maknanya manusia bila ada halqum ni, kan. Jadi kerongkongan ni tempat keluarnya suara. Jadi bila mana Allah menggambarkan idza balagatil hulqum, Allah tak sebut bila mana manusia mati, tapi bila nyawa ni hampir ditarik, maknanya keluar daripada halqumnya. Sebab apa digambarkan kematian dengan cara itu? Kerana halqum ni tempat keluar suara, kan. Pada ketika mana berlakunya itu, manusia dah tak boleh nak berdebat dah, berlaku ke tak berlaku ke. Yang ni dia dah diberikan, dibukakan untuk nampak malaikat datang, untuk dia melihat maknanya apa yang akan berlaku seterusnya, pada kehidupan dia seterusnya. Wa antum hina idzin tanzurun, sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut pada waktu nyawa mana di kerongkongan itu, kamu akan melihat, menyaksikan keadaannya. Apa makna menyaksikan keadaannya? Satu maknanya iaitu orang yang hidup menyaksikan keadaan orang yang nazak. Wa antum, kalian akan melihat orang yang mati itu macam mana keadaannya, iaitu kamu akan nampak dia macam serak, kan, nak keluar nyawa dia daripada ruh dia daripada halqum dia. Baik. Makna yang kedua, wa antum hina idzin tanzurun, kalian sendiri, ini kalau kalian berada dalam keadaan situasi maknanya kematian, kalian pada waktu itu akan nampak siapa? Melihat siapa? Keadaannya melihat malaikat. Jadi malaikat akan turun dalam keadaan sama ada memberikan berita gembira. Dalam surah Fussilat datang, memberikan berita gembira, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan juga sedih. Boleh jadi mana malaikat datang dalam rupa yang menakutkan bagi mereka yang ingkar. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tanzurun? Menunjukkan bahawa bila datangnya kematian tu, kamu tak akan mampu berbuat apa-apa. Seperti mana bila datangnya kiamat kamu yang besar, kamu tak mampu buat apa-apa, kamu tengok kecil ni dulu. Sebelum kamu nak menafikan kiamat yang besar, hari kebangkitan yang besar yang berlaku, kamu tengok yang kecil ni.
Kan? Ketika mana kamu sendiri nak mati, kamu tak mampu buat apa, tang turun, kamu mampu tengok. Kalau kita melihat orang yang mati, kan, mungkin ada daripada kalangan doktor dan sebagainya. Jadi kita hanya mampu tengok je. Kan? Orang yang tengah mati, kita tak boleh sekat mana roh dia untuk keluar. Dan juga kamu tengok mana, kamu mampu tengok saja maknanya dari sudut malaikat itu datang kepada kamu, sama ada dia datang bawa berita gembira ataupun yang buruk, kan? Kamu tak mampu untuk berbuat apa-apa dan tak mampu untuk menyelamatkan diri, mengelakkan diri daripada ianya berlaku. Kan? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu di sini boleh maksud Allah Subhanahu wa taala lebih dekat ilaihi, dekat kepadanya, kepada manusia, kepada kamu, dekat kepadanya daripada kamu, walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak melihatnya. Dekat kepada apa? Itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada, ada yang menunjukkan merujuk kepada ruh manusia. Mana Allah lebih dekat dengan ruh manusia itu, atau lebih dekat dengan halqum, tempat keluarnya ruh itu. Dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala sebut nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat tengkuknya. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Sangat dekat dengan maksud apa? Bukan posisi, tapi sangat dekat dari segi ilmu pengetahuan. Allah sangat mengetahui keadaan manusia, apa yang berlaku selepasnya, apa yang akan dihadapi. Itu makna sangat dekat. Dan sangat dekat di sini, nahnu juga merujuk kepada Allah dan juga para malaikat. Dan juga lebih dekat ini, aqrabu ilaihi, makna lebih dekat daripada sesiapa sahaja. Makna lebih dekat daripada kaum keluarga. Bila orang nak mati kan, bila ada sakit, maknanya selalunya doktor akan panggil kaum keluarga untuk tengok saat-saat akhir. Kan? Jadi mereka yang berada dekat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, mereka lebih dekat daripada kaum keluarganya. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat. Manakah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melihat Malikul Maut. Dan kalian tidak melihat juga membawa makna kalian tidak melihat apa? Kalian tidak melihat ruh yang keluar daripada tubuh badan. Kamu hanya nampak tandanya saja bila dia mati, mana ruh dia keluar lah. Tapi kamu tak nampak maknanya ruh itu keluar. Baik. Kemudian falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mana dua ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalau maka bukankah elok kamu orang yang tidak dikuasai, ataupun kamu kembalikan ruh itu jika betul kamu orang-orang yang benar. Maknanya dua ayat ni Allah nak gambarkan ketika mana kami mengeluarkan ruh, Allah sebut kami mengeluarkan ruh daripada tubuh badan manusia. Kalau kamu nak mengingkari seperti mana kamu mengingkari kiamat, kalau diri kamu yang ataupun yang dekat dengan kamu, kalau dianya tertimpa kepada kamu, bila ruh kamu nak keluar daripada jasad, cubalah kembalikan ruh itu dalam jasad. Maknanya tak jadi mati. Boleh ke tak boleh? Sudah tentu tak boleh. Sebab satu, kematian ni tak ada siapa pun yang menafikan kematian. Yang mereka nafikan hidup selepas mati. Sebab kematian ni of course semua orang tengok mati dan semua ada cara-cara sendiri dalam kematian kan. Jadi tak ada siapa yang boleh, tak ada siapa yang menafikan kematian. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan beyond of kematian itu adalah dari sudut, boleh tak kalau orang yang hampir mati kamu masukkan balik? Sebab kamu tak percaya benda yang kamu tak nampak, seperti mana kamu tak percaya berlakunya kiamat sebab kamu rasa bahawa ia jauh dan tak logik dan kamu tak nampak. Maka boleh tak kepadanya kamu kembalikan balik ruh ini yang kamu tak nampak untuk dihidup balik semua? Nak menunjukkan hidup dan mati completely tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menarik dan juga memberikan kepada kita kehidupan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa kita kepada pengakhiran. Section akhir ni. Allah kembalikan kepada ayat ataupun kumpulan selepas daripada kematian. Sebab sebelum ni kan Allah sebutkan bila berlakunya kiamat, Allah sebutkan 3 golongan. Yang kiamat tu kiamat besar lah. Kemudian disebutkan pengakhiran kehidupan manusia itu ataupun dibangkitkan semula, ada 3 kumpulan. Ini kiamat yang kecil ni, yang selepas kematian, maka Allah ulang menyebutkan dengan cara yang lain, iaitu apabila manusia dibangkitkan, ada juga 3 golongan yang sama dengan apa yang disebutkan sebelum ni, tapi dengan cara yang lain. Jadi sebagai penutup, sebab ia adalah section penutup, maka dia untuk memberikan penekanan terhadap apa yang telah disebutkan sebelum ni dengan cara yang lain.
Dia bukan pengulangan semata-mata. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan antaranya apa? Fa amma in kana minal muqarrabin. Kan? Kemudian jika ia yang mati itu daripada kalangan orang muqarrabin. Kan? Siapa orang muqarrabin ni? Kan? Muqarrabin ni of course orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muqarrab ni maknanya orang yang didekatkan, bukan orang yang mendekat, tapi yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Of course orang yang as-sabiqun. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak menamakan fa amma in kana minas sabiqin, tapi Allah kata minal muqarrabin. Ini uniknya, indahnya bahasa Quran ni. Kerana as-sabiqin, bagaimana seorang itu menjadi sabiqin? Seseorang itu dia menjadi sabiqin dengan usaha dia. Sa'yakum, kan? Mana usaha dia tadi yang kita sebutkan usaha dia. Dia menjadi sabiqin itu atas usaha dia. Tapi adakah usaha manusia itu memadai untuk menyebabkan manusia itu masuk syurga? Tak. Kita sebutkan tadi bahawa masuk syurga bukan dengan usahanya semata-mata, tetapi dengan rahmat Allah. Maka dengan rahmat Allah, Allah kata, aku yang mendekatkan. Maknanya kalau tadi menunjukkan kepada usaha, sabiqin, muqarrabin menunjukkan kepada nikmat yang diberikan kepadanya. Sabiqin menunjukkan kepada usaha yang dia lakukan di atas dunia ni untuk menjadi sabiqin. Jadi setelah mana dia mati, maka dia dibangkitkan semula, Allah yang memberikan kepadanya nikmat dengan mendekatkan, bukan atas asal usahanya. Minal muqarrabin. Baik. Kemudian Allah sebutkan 3, farauhan wa raihanin wa jannatin na'im. Jadi 2 perkara yang Allah sebutkan, ia berkait dengan emosi, rehat dan juga rahmat. Dan syurga yang penuh kenikmatan. Kalau kita tengok as-sabiqin sebelum ni, Allah sebutkan apa? Allah sebutkan tentang minuman, Allah sebutkan tentang makanan, Allah sebutkan tentang pasangan, semuanya berkaitan dengan fizikal. Ya. Maka Allah sebutkan bukan sekadar makna masuk syurga dapat kesenangan dari sudut fizikal, tetapi juga mendapat ketenangan dari sudut emosi spiritual. Sebab apa? Sebab ada orang mungkin dia pergi tempat yang paling best dalam dunia, kan? Tapi dia tak rasa seronok. Sebab apa? Sebab emosi dia terganggu, kan? Dari sudut spiritual dia mungkin terganggu, kan? Jadi menyebabkan walaupun tempat tu paling best di dunia pun, tapi dia tak rasa seronok. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut syurga itu bukan sekadar seronok tadi digambarkan sebelum ni dari sudut fizikalnya, materialnya, tapi ia juga seronok dari sudut emosi. Kalau dikaitkan muqarrabin, baik, kalau seorang yang dia mendapat kedudukan di sisi orang yang ada kedudukan, contoh raja, Perdana Menteri, mana orang yang dekat dengan orang besar, semakin dekat dengan orang besar, apa akan berlaku? Dia semakin tak tenang lah. Bukan tak tenang sebab apa? Maknanya semakin dia sibuk, semakin dia penat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut semakin seorang itu didekatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, maka ia semakin tenang dan juga dia semakin lapang. Sebab apa? Sebab di dunia ni dia telah pun berpenat lelah menjadi sabiqin untuk mendekatkan diri, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berpenat lelah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia tenang dengan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Dan tenang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala membawa makna apa? Jauh daripada segala bentuk siksa dan juga azab. Illa qilan salaman salama, yang disebutkan dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang as-sabiqin. Rauhun membawa makna ketenangan. Raihan adalah bauan yang sebenarnya maknanya bau yang wangi. Yang ni dia tenang bukan sekadar jiwa, tapi tenang dari sudut keselesaan suasana. Pernah kan kita pergi tempat yang digambarkan dia cantik, tetapi kita duduk di resort ataupun hotel yang kotor. Walaupun pantai itu pantai yang cantik, tapi tempat, kalau tak pun tempat hotel itu, bilik kita contoh kan, kita dapat bilik yang tak elok, bau yang busuk, tak seronok juga. Walaupun suasana luar tenang, tapi dalam yang dekat dengan kita itu bau yang tak syok kan, kotor dan sebagainya tak. Yang Allah sebut farauhun, yang ni dalam jiwa manusia itu tenang, suasana dia itu sangat sesuai untuk dia menikmati jannatul na'im yang disebutkan dalam ayat-ayat yang sebelum ini yang telah digariskan dalam
perbincangan as-sabiqin. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, saya ambil masa lebih kurang paling lama insya-Allah 10 minit ni. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Baik, pertama Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fasalamun laka ashabil yamin. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan salam? Pertama kerana dalam ayat ashabul yamin sebelum ni Allah tak sebutkan salam. Bila Allah sebut illa qilan salaman salam, Allah sebut pada as-sabiqin. Bila Allah sebut wa ashabul yamin ma ashabul yamin, Allah terus sebut ashabul yamin dan Allah tak tutup ayat ashabul yamin tu dengan disebutkan salam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam ayat ini salamun, ia adalah gambaran sewaktu seorang itu mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu telah pun selamat. Sebab apa? Sebab as-sabiqin ni dia orang yang terdahulu, mana dia orang yang maknanya awal didekatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita bayangkan kita duduk ramai-ramai kan. Orang lain dah ramai pass kan, exam dan sebagainya. Disebutkan orang ni berjaya, orang ni berjaya, orang ni berjaya. Kita ni tengok kita ni berjaya ke tak berjaya ni kan. Tiba-tiba dah habis dah, maknanya golongan as-sabiqin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ni lah. Kalaulah contoh seorang itu dia berada pada ashabul yamin. Tengok dah habis dah as-sabiqin ni, semua orang dah pergi dah dan dah masuk syurga ni, aku ni kat mana ni? Kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala panggil pula ashabul yamin fasalamun laka. Kan? Datanglah maknanya kamu juga selamat. So ashabul yamin ni akan rasa apa? Wah, lega. Kita pun selamat, alhamdulillah. Bukan mereka yang illa qilan salaman salaman sahaja, tapi mereka juga assalamun fasalamun laka min ashabil yamin. Okey, fasalamun laka. Siapa laka di sini? Ada yang pertama maknanya ringkasnya Nabi. Menunjukkan mereka dah selamat, jadi mereka pun ucap selamat kepada Nabi. Fasalamun laka. Kepada kamu Nabi. Disebabkan mereka berjaya selamat itu adalah hasil daripada titik perlu usaha Nabi SAW yang menyampaikan kepada mereka. Jadi mereka memberi salam. Yang pertama. Yang kedua, laka ini menunjukkan kepada kalau seorang itu berada dalam hampir mana kematian, fasalamun laka menunjukkan seorang itu apa yang dia nampak tadi kan, bila dia hampir mati kan, maka disebutkan kepadanya sebab dia adalah ashabul yamin, maka kawan-kawannya yang terdahulu daripada ashabul yamin telah memberi salam kepadanya, menunjukkan bahawa dia melihat bahawa dia akan berada dalam keselamatan kan, dan bersama dengan ashabul yamin. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ashabul yamin dua kali? Tak seperti mana tadi as-sabiqin disebutkan muqarrabin, tapi ashabul yamin disebutkan ashabul yamin. Kerana apa beza antara sabiqin dengan ashabul yamin? Kalau kita sebut sebelum ni, as-sabiqin ni orang yang berada terkehadapan. Ashabul yamin adalah orang yang menjadi pengikut kepada as-sabiqin. Jadi mereka ni adalah golongan pengikut. Jadi golongan pengikut itu mereka dimuliakan kerana mereka berada dalam golongan itu. Kan? As-sabiqin dimuliakan dengan dia usaha dia yang lebih, kan? Usahanya hingga menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ashabul yamin ni apa mindset dia, psikologi dia? Kami nak selamat je. Manakala mindset as-sabiqin, aku nak dapat yang terbaik. Itu beza mindset antara as-sabiqin dan juga ashabul yamin. Kan, as-sabiqin aku nak dapat yang terbaik, tapi ashabul yamin paling kurang kami selamat. Fasalamun laka min ashabil yamin. Jadi sebab itu diulangi ashabul yamin kerana itulah description yang mulia bagi ashabul yamin. Dan akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa amma in kana minal mukazzibin ad-dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang puak kiri pula. Ini mereka yang mendustakan dan juga sesat. Saya masih ingat mana saya sebutkan sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dhalin dulu, kemudian mukazzibin. Jadi dalam ayat ni Allah sebutkan mukazzibin, kemudian dhalin. Sebab apa? Sebab dia cerita tentang hari akhirat. Jadi bila cerita tentang hari akhirat, maka dah sampai di hari akhirat, mereka ini disebutkan mukazzibin dulu sebab apa yang mereka telah lakukan di dunia. Jadi mereka ni adalah mukazzib. Jadi bila mereka mukazzib,
antara keadaan yang mereka berada di padang mahsyar ataupun di hari akhirat kelak bila dibangkitkan adalah dalam keadaan yang gelap, tak ada cahaya. Dalam surah Al-Hadid ada cerita, surah selepas ni ada cerita berkaitan dengan dua kelompok, satu orang beriman yang jalan dengan cahaya dan orang yang munafik, orang yang kufur di belakang mereka minta kepada orang yang jalan depan ni, bagi kami pinjam cahaya je, kami gelap ni tak nampak jalan, nak melalui tiang surat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan balin, mereka ini sesat, tak nampak jalan, akhirnya mereka jatuh di dalam neraka. Dan mereka jatuh di dalam neraka, apa yang mereka disambut dengan apa? Fa nuzulun min hamid. Nuzulun ni bila mereka jatuh, kan, kita sebutkan nuzul ni menunjukkan kepada turun, kan. Maknanya bila mereka jatuh, mereka bukanlah maknanya disambut seperti mana ahli syurga disambut. Maknanya mereka jatuh ataupun dihumbankan. Jadi mereka jatuh dihumbankan dan mereka disambut dengan apa? Satu, cara mereka masuk tu tak samalah dengan ahli syurga. Yang kedua, ahli syurga disambut dengan salam, manakala ahli neraka disambut dengan hamim, air yang panas menggelegak, wa tasliyatu jahim, serta bakaran api, air panas dan juga suasana keadaan pun panas, kan? Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat ini dengan inna hadza lahu wal haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Segalanya yang disebutkan itu adalah kebenaran yang diyakini. Fasabbih bismi rabbikal azim. Allah mengulangi tasbih, bukan sekadar ulangan biasa, tapi kerana kalau sebelum ini Allah sebutkan tentang sesuatu yang Allah jadikan di dunia, manusia itu sendiri, tanaman, air, api, maka layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala disucikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kematian, kehidupan selepas kematian, pembahagian manusia, maka layak jugalah Allah Subhanahu Wa Taala ditasbihkan daripada sebarang bentuk kekurangan. Kerana seorang itu kalau dia mendapat nikmat, itu adalah fadl minallah, kerana Allah tak akan mengurangi sedikit pun daripada amal yang dilakukan, bahkan tambah lebih. Manakala orang yang kalau dia termasuk dalam neraka, na'udzubillah, kan, maka itu adalah atas usahanya dan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah kerana Allah tidak berlaku adil kepada dia, maka ia adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersih dan suci daripada sebarang sifat lemah dan buruk. Bukan maknanya Allah Subhanahu Wa Taala saja-saja nak seksa dia, tapi adalah kerana pilihan dia. Mana Allah jauh daripada, disucikan daripada sebarang sifat ataupun nama-nama yang buruk. Dan apa yang disebutkan semua yang kita bahaskan ini adalah semua yang haqqul yaqin. Hak ini adalah berdasar daripada ilmu dan kemudiannya dilihat sendiri dengan mata, maka jadilah haqqul yaqin. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita dapat simpulkan suratul Waqiah ni dengan mudahnya. Saya nak simpulkan, Allah Subhanahu Wa Taala sedang cerita tentang event, peristiwa yang akan berlaku di penghujung dunia, kan? Tapi penghujung dunia itu kita tak tahu bila, dan kadang-kadang mungkin kita akan rasa lambat lagi, jauh lagi, belum lagi mana ada tanda-tanda besar dan sebagainya. Maka Allah bawa kita kepada tanda-tanda ataupun kiamat yang lebih kecil, iaitu kematian manusia, yang mana kematian seseorang ataupun kematian pada hari kiamat itu, kedua-duanya akan membawa ke destinasi yang sama dan manusia itu akan dipecahkan dengan pecahan yang sama. Sama ada menjadi orang yang sabiqin, muqarrabin, ataupun ashabul yamin, ataupun menjadi ashab ashimal. Yang tadi saya tak sebut, kan, ashabul shimal pun Allah tak gunakan ashabul shimal, tapi Allah describe mereka ini mukazzibin dan dhalin. Sebagaimana Allah mengagungkan as-sabiqin dengan muqarrabin, dia Allah menghina ashabul shimal dengan mukazzibin dan juga dhalin. Baik, saya nak sebutkan secara ringkas saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di penghujung slide saya ni, ini saya bawakan tentang, ini saya ambil daripada kredit kepada Ustaz Norman Ali Khan. Beliau menyebutkan tentang bagaimana kita nak tengok kesinambungan di antara satu surah, ayat di antara ayat-ayat di dalam surah. Contoh, sebab apa kita kena faham
Quran ini bukan seperti mana kitab yang tertulis yang kita baca hari ini. Tetapi Quran ini adalah disampaikan secara lisan. Bagaimana di awal ayat tadi dengan di akhir ayat itu dia boleh ada simetri yang sangat terkait di antara satu sama lain. Saya bercakap ni, kalau kita bercakap contoh tanpa teks, sebagaimana Nabi SAW bercakap tanpa Nabi membaca ayat Quran, kita bercakap tanpa teks dan ianya spontan. Nabi menerima wahyu, Nabi sampaikan. Jadi kalau kita disuruh untuk cakap spontan, agak-agak kita boleh tak nak relatekan daripada awal percakapan dengan pengakhiran, tengah-tengahnya, apa perkataan kita nak pilih kan, di pertengahan ayat dan di penghujung, kenapa kita nak guna perkataan yang sama, kenapa kita nak guna perkataan yang berbeza. Sudah tentu ia adalah satu yang impossible berlaku kepada manusia. Jadi ia hanya berlaku kepada Quran kerana apa? Quran datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kajian kita melihat kepada simetri Quran ini adalah satu yang sangat unik dan menarik kan. Jadi antaranya kalau kita tengok sebab surah Al-Waqi'ah ni terbahagi beberapa pembahagian. Kalau tengok bahagian pertama, Allah sebut tentang khafidatun rafi'ah yang membawa manusia ke bawah itu kan. Bila mana ketukan yang hebat berlaku pada langit, yang ini semua jatuh. Rafi'ah yang meninggikan, makna gunung ganang yang musnah, hancur disebabkan jatuhnya bintang-bintang, ia menjadi debu-debu yang berterbangan kan. Kemudian 3 golongan as-sabiqun, yang ini saya dah sebutkan banyak, dah saya sebutkan. Ini pun disebutkan tentang syurga dengan nikmat, bagaimana Allah sebutkan sebelum ni kita nak tengok kan, as-sabiqun dan golongan kanan ni dua-dua mendapat nikmat yang sama dengan maksud pembahagian itu, tetapi dari sudut keindahan nikmat itu ataupun keistimewaan nikmat itu sudah tentulah as-sabiqun itu lebih, tetapi masing-masing mendapat nikmat yang sempurna. Kemudian golongan kiri, ini tak ada penimpunan, tak ada ucapan salam, macam kita sebutkan sebelum ni, as-sabiqun adalah ucapan salam, sebab fanuzulun min hamim, masing-masing mereka sendirian, tak ada ucapan selamat kepada mereka. Ini tuan-tuan boleh bacalah selanjutnya. Saya tunjukkan sekadar sekali lalu. Ini 4 realiti persoalan tadi: air mani, tumbuh-tumbuhan, hujan dan juga api. Ini falsafah zikir. Ini zikir asal usul. Ini tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia, dan di pengakhirannya api dan kayu adalah peringatan. Zikir ni makna peringatan kepada manusia, membayangkan peringatan realiti api yang menanti di hari akhirat. Dan bermula daripada air mani manusia diciptakan dan berakhir dengan kematian. Ini moga dijauhkan daripada api. Okey. Jadi kalau tengok di awal dan penghujung, di awal Allah sebut laisa liwaqa'an tiha kadzibah, bila berlakunya waqi'ah itu bukan sesuatu yang boleh didustakan. Kenapa? Kerana ia adalah haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Jadi kita dapat tengoklah sedikit sebanyak secara ringkas dari sudut simetri Al-Quran yang unik dan juga menarik dari sudut permulaan dan pengakhiran, dan bagaimana ia tersusun indah. Dan itulah antara kelebihan Al-Quran yang disampaikan secara lisan oleh Nabi SAW, bukan dalam bentuk kitab hari ini seperti mana mushaf yang ada dengan kita. Wallahu ta'ala alam.